Okey, kali ini saya ada dengar satu podcast lain daripada Brother Osama Ashrafah dengan seorang hos ni. Banyak perkara yang mereka bincangkan dan ada satu perkara tu saya teringatlah sampai sekarang, iaitu beliau bercakap bahawa orang Islam ni dia command oriented, bukan result oriented. Maksudnya kita tak boleh nak tengok hasil daripada usaha kita, tetapi kita perlu tengok kepada apa tindakan kita, apa usaha kita terhadap arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak boleh nak bagi alasan. Contohnya, kita dalam satu situasi ni, kita cakap, okey, Aku nak berubah bila aku dah ada duit. contoh, ataupun aku nak berubah bila aku dah kahwin, ataupun bila aku dah ada anak, dan macam-macam lagi situasi yang kita cipta, sedangkan kita boleh berubah sekarang. Perkara ni juga saya teringatlah hadis yang Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar bahawa kita kena jadi sebagai seorang pengembara dekat dunia ni, yang mana kita tak boleh nak terikat dengan dunia ni. Kita kena anggap diri kita ni macam pengembara. Dan dalam hadis yang sama juga, nasihat baginda kepada Ibnu Umar ialah kita tak perlu nak bertangguh-tangguh. Jangan nak tunggu sampai petang baru kita nak buat sesuatu. Jangan nak tunggu sampai esok baru kita nak buat sesuatu, yang mana perkara tu kita boleh lakukan sekarang.